Okey, kita sekarang berada di Indrapura. Bukan Indrapura, Indrapura. Jadi di sini ada bazar yang boleh kata meriah juga. Jadi kita tengok apa benda ada kat sini. Ni apa benda ni? Mirza nasi lemak 15. Jual apa ni? Jual apa ni? Jual apa ni? Dia nasi lauk. Nasi lauk. Dia tulis depan nasi lemak. Dia nasi lemak ada, nasi lauk. Nasi lemak ada, nasi lauk ada. Alright. Okey, tu sini pula. Jual apa kak? Jual apa kak? Kuih. Oh ni ha, kuih-kuih. Alright, kuih. Alamak, baru nak tanya. Tinggal satu je. Tinggal satu je. Ui, ini memang laku keras ni. Ni jual apa? Jual apa ni? Mana orang? Ada tak kuih? Oh, orang yang sama lah ni semua. Ni apa benda? Ni apa benda ni? Loceng. Kuih, air. Mercuk pun jual sekali? Orang lain? Mercuk orang lain? Oh, mercuk. Mercuk pun ada. Okey, bunga api lah. Bunga api. Ikan mercuk. Ni. Apa benda ni? Kuih. Kuih. Alright. Ni apa benda? Oh, air tinggal ni je. Okey, dahsyat ni. Air jagung. Ini power ni kalau tinggal banyak tu ni. Tapi nak rasa tak boleh. Okey, jom kita pergi sebelah sana pula. Okey, yang ni jual apa ni? Jual apa ni? Kuih. Alright, ni kuih. Kuih. Ni jual apa ni bang? Jual apa ni bang? Roti John. Okey, ni ada roti John. Tengah buat tu. Ni betul roti John, pak. Jual apa ni? Nasi kukuh yang berempah. Okey. Ni sekali lah? Kuih. Ni kuih. Ni air, nampak? Tebing, green tea, cabaang, lemon soda, samboi, air longan. Banyaklah air. Semua ni jual air. Okey. Ni jual apa ni? Ya? Jual apa? Ayam, chicken chop, kuih ada. Nasi ayam. Air dalam. Okey. Oh ni, nasi ayam. Oh, ayam goreng ni. Ya, tapi nasi ayam. Dahsyat. Alright. Okey. Tengok sebelah sini ada apa ni? Air apa ni? Sirap hijau. Sirap hijau. Macam-macam. Dulu sirap semua ni merah. Dia lain bukan sama. Tak sama dengan Oh, tak sama Oh, okey. Alright, jom tengok sebelah jual apa. Ni apa benda ni bang? Jual apa ni? Takoyaki. Okey. Ni takoyaki. Okey. Ni jual apa ni? Gerai bernasi belauk. Oh, nasi belauk. Tengok sikit lauk dia apa? Okey. Ni lauk dia. Tengok ni. Ni jual apa ni? Gerai jualan makanan Rahmah. Okey. Ni bersama ke? RM3. Vendor RM3. Ni jual apa ni? Jual apa ni? Jual air kelapa, air tebu fresh. Oh, tebu fresh lah. Oh, dia menghampiri yang yang tak manis. Okey, air keladi, air katirawa ada. Lemon blue, jus mangga. Okey, jom kita tengok sebelah sana pula. Ni jual apa ni? Laksa. Mana laksa? Oh, ni laksa. Ni laksa lemak. Ni laksa Penang. Ni laksa Penang. Penang belah mana? Pulau ke seberang? Belah bandar. Penang belah bandar kata Georgetown ni. BM. Oh, game BM. Alright. Ni benda apa? Ais lemon tea. Okey. Tengok sebelah pula. Dah pula. Aduh, terima kasih. Tapi tak boleh minum lagi kan? Terima kasih. Okey. Tak pasal Pak air. Ni apa benda ni? Jual apa ni? Ayam goreng pak, ayam goreng RM1. Macam-macam ada type tu tapi dah yang tinggal betul-betul kepak je ayam goreng RM1. Pakai campur-campur. Wujud lagi ayam goreng RM1. Wujud lagi Alhamdulillah insya-Allah. Oh, dahsyat dah. InsyaAllah. Lagi berkembang. Saya ingatkan dah tak ada dah. Biasa orang kedai dah RM2 dah sekarang. Masih RM1 lagi. Alhamdulillah. Alright, jom kita tengok gerai lain pula. Amin. Ni jual apa ni? Jual apa ni? Ketupat pulut. Ketupat pulut. Ketupat apa ni nama dia? Ketupat pulut. Ketupat pulut. Ketupat palas. Allah. Ketupat palas. Pulut pula dah.
Ni apa ni? Apa ni? Kuih. Okey, ni kuih. Ni jual apa ni? Jual apa ni? Ni jual apa ni? Jual apa ni? Murtabak. Murtabak. Murtabak RM5 tengok sikit. Wah, okey. Murtabak RM5. Sini ada jual. Ni apa ni? Apa ni? Jual apa ni? Jual apa ni? Nasi kerabu. Lauk. Lauk. Nasi kerabu. Okey. Alright, jom kita pergi sebelah sana pula. Ni dia. Ni apa benda dia jual ni? Benda dia jual. Jual apa ni? Jual apa ni? Jual apa ni? Oh, tinggal nasi ni lauk je. Sebelah je? Oh, kat tepi tu tulis nasi berempah. Habis dah. Aduh, laku keras. Tiga ni boleh lah. Dapat member. Dapat member Soya je. Okey. Baik. Okey, nasi. Okey, sama. Okey, tengok ni. Jual apa ni? Jual apa ni? Ni apa benda ni? Apa benda ni? Tabak bang, tabak. Nasi lemak? Murtabak. Oh, murtabak. Sorry, telinga tak dengar. Oh, murtabak. Tabak bunuh. Murtabak bunuh Bunuh mana? Bunut. Ya Allah, telinga. Astagfirullahalazim. Okey, bunut bukan berak bang. Ini bura. Bukan bunut. Oh, okey sebab ya banyak tempat bunut perak ada bunut susu dekat Terengganu ada kan. Okey. Ni apa benda? Jual apa ni? Jual apa ni? Nasi lemak lauk. Si lemak belauk. Ni ke lauk dia? Ayam goreng ni? Goreng crispy. Crispy. Semakin lama semakin crispy semua benda. Okey, beres-beres. Ni tengok apa benda ni. Jual apa bang? Jual apa bang? Jual bang? Kebab. Oh, tu dia. Oh, tengok sikit. Ni dia punya ayam. Ni dia punya daging. Ni jual apa ni? Jual apa ni? Jual apa ni? Tabak ayam ada daging ada, lauk ada. Tengok sikit tu. Gemuknya murtabak dia. Tengok kita buat ni. Tak apa, yang orang tukang buat kita boleh filter lah. Kita tak boleh. Ni nasi bungkus lah. Nasi bungkus. Gemuk lah. Tak boleh belah lah tengok. Orang lain semua kecil-kecil lah. Ni semua kecil-kecil. Ni last lah. Kan lagi hujung ni meniaga? Ada lagi lah. Kena pusing. Bagi adil. Ni apa? Kuih? Air. Okey. Kita pergi sebelah sana pula. Jual apa ni? Kenapa? Kelapa. Woi, memang fresh ni sebab kelapa kat sebelah. Kelapa kat sebelah Dia ada legend untuk saya dah. Ya. Okey. Tu buah apa tu? Ikan. Temikai pun ada. Okey. Okey, tengok geras sebelah pula. Jom ni. Lauk. Lauk apa dia? Dah tokong ada. Ayam kecil. Yang kecil. Oh. Kira lauk kampung lah. Senang cerita. Ni peria goreng. Oh, kampung saya makan ayam buttermilk. Dan merah ada. Nampak. Oh, banyak lauk lah. Alright. So, tak ada dalam niaga sini. Last ni. Okey, terima kasih. So, itu sahaja gerai-gerai yang ada dekat Indrapura. Jadi, kepada korang yang tertengok dekat sana kan, mana-mana lauk yang korang mungkin nanti datang ke sini. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi pada bazar yang lain. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.